klaim adalah Selangor nak buka pusat besar penternakan babi. Sedangkan realitinya kita nak tutup yang bersepah-sepah yang banyak, buat satu. Itu realitinya. Daripada 100 lebih, jadi satu. Maknanya kita nak kurangkan jadi satu. Dah timbullah macam-macam. Nak ekspor, yang lain-lain tu semua makan haji dan motor lebih. Jadi kau kena faham MB, Sultan kita ni cakap dia fras yang mana peternak kilir ni, ternak kilirnya di kawasan orang-orang Melayu Islam. Sedangkan kau pemimpin Islam, kau tahu menternak ataupun makan babi ni haram ke atas seluruh makhluk ciptaan Allah. Bukan benda ni kena-mengena pun dengan import ekspor. Lepas tu kau ada beritahu yang mana kau nak himpunkan seluruh penternak babi ni ya, tak nak bela babi di satu tempat. Tapi yang Sultan tegur, kau bela tu di kawasan yang ada orang Melayu. Cuba kau bela babi tu semua tu dekat ni Pulau Ketam ni. Pulau Ketam ni majoritinya boleh dikatakan bangsa Cina. Mereka lebih suka kerana mereka makan babi di situ. Dan mereka nak bela pun belalah banyak-banyak. Kemudian dia nak hantar ke mana-mana, dia hantarlah. Tapi bukan di kawasan yang diduduki oleh orang Melayu yang beragama Islam. Itu haram bagi kita. Kalau nak buat juga, buatlah. Tapi jauhilah daripada tempat yang ada orang Islam Melayu kita. Faham tak?